Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam sesi sembang ilmiah umrah bersama saya Cik Zainal. Alhamdulillah, saya dan isteri Hajah Maziah akan terus membantu anda untuk mengetahui cara-cara mengerjakan umrah step by step. Ya, kita tidak pergi secara menyeluruh tapi peringkat demi peringkat. Jadi, untuk perbincangan kita kali ini kita akan menyentuh apakah tindakan kita bila tiba di Mekah. Sebelum itu, saya ingin imbas kembali bagaimana susah dan payahnya kita dalam perjalanan menuju Mekah. Ada orang yang terpaksa mengharung padang pasir. Kalau musim panas, panas. Kalau musim sejuk. Bergantung pada keadaan kita masuk trip kita itu. Selama hampir 7 jam. Ada jemaah yang bernasib baik sikit. Naik kereta pelaju, speed train, 2 jam setengah. Dan ada yang lebih malang lagi. Datang terus dari KLIA, naik pesawat hampir 8-9 jam. Lepas itu, menjalani pemeriksaan custom Arab Saudi hampir sejam. Kemudian naik pula bas 2 jam setengah menuju Mekah. Bayangkanlah betapa letihnya, betapa kalutnya suasana, betapa tidak selesanya semua jemaah yang semuanya berada dalam ihram. Letih, lesu, tidak bermaya. Ketika inilah bagi yang kurang sabar akan terpacul ya, kata-kata nista, ya, lupa tentang adab masuk Mekah. Ya. Jadi saya dan Hajah Maziah akan membantu kita, ya, mencerakin minda kita itu agar dapat kita mengawal emosi kita. Sebab inilah penanda aras umrah kita. Di sinilah titik mula dia. Sama ada kita akan berjaya dalam umrah kita, mendapat umrah yang mabrurah, atau umrah yang mardud, tertolak oleh Allah. Ya? Okey. Sedia pun Maziah? Kita pergi. Yang pertama buat Maziah. Tata cara ke-6, tindakan di Mekah. Ya. Pertama, masuk bilik. Makan dan berehat selama 1 jam. Itu step pertama. Alah, takkan itu pun sebut Ustaz. Tak, inilah benda yang boleh menyebabkan kita terkandas dalam pemburuan penggarapan umrah kita. Masuk bilik. Akan diberi bilik. Ya. Ada insya-Allah yang disediakan jamuan welcome, dinner ke apa ke. Ya. Dan ujungnya apa? Pemanjat berehat selama 1 jam. Diberi tempoh 1 jam. Sebab kita tak boleh lama dalam ihram. Kita nak cuba selesaikan secepat mungkin. Itu yang pertama. Ya. Alright. Yang kedua apa, Maziah? Kedua, uruskan beg-beg. Ya, beg-beg yang berlambak di lobi hotel. Ada jemaah yang kurang bernasib baik dapat hotel yang kecil lobinya. Lambat beg itu bertembung pula dengan jemaah sedia ada di hotel itu, yang ketika itu nak pergi solat, ataupun ketika itu baru balik dari solat dan akan menggunakan lift secara bersama. Bayangkan betapa kalutnya keadaan. Uruskan beg. Sebab beg adalah kerja nafsi. Ya. Beg atau Hawaii kita itu, atau ashantoh kita itu, bagasi kita itu, kita yang kena urus sendiri. Ingat, itu bukan kerja mutawif ya. Ada pengalaman saya sebagai mutawif, ada diarahkannya. Cikgu, beg saya tolong angkat. Ingat, mutawif kita tu bukannya
tukang angkat beg kita. Dia pembimbing kita, pembantu kita, pemudah cara kita. Okey? Uruskan beg. Ya, jangan kita ada jemaah yang dia tak peduli hal tu. Oleh kerana kegairahannya, keterujaannya dengan Baitullah, sampai Mekah, turun bas terus dia berlari pergi ke Baitullah. Ikut laluan orang ramai pergi tu. Setelah kerinduannya pada Baitullah turun bas, baru teringat, hotel mana aku tadi? Mana jalan balik ke hotel? Hilang 3 hari, 3 malam. Jadi, saat keluarga, anak-anak dia, keluarga dia berduka cita dalam keadaan yang sangat susah hati. Okey? Okey, seterusnya Puan Mazila. Ketiga, Ya. terus berihram dan jaga segala pantang larang Ini yang ihram. paling penting sekali. Terus berihram sebab ihram kita hanya terangkat. Boleh kita tanggalkan bila kita menggunting 3 helai rambut kita dalam tahlul. Banyak kekeliruan di sini. Ramai jemaah yang kurang arif. Tidak berapa cukup ilmu umrahnya. Masuk hotel, masuk terus nak mandi, buka ihram, pakai kain sarung. Sempat pula pakai t-shirt. Benda-benda yang semua terlarang dalam ihram. Jadi, dia tak jaga pantalan ihram dia. Jadi, bagi yang merasakan ihramnya tadi, yang dipakai tadi, sudah lusuh mungkin terkena najis, tukar ihram yang baru. Sebab ini disarankan setiap peserta, setiap jemaah umrah, bawa lelaki-lelaki dan wanita sama, bawa sekurang-kurangnya 2-3 pasang untuk ditukar. Ya. Tak ada maknanya kita melakukan tawaf, sa'i, tahlul dalam keadaan ihram kita tak bersih. Kan itu merupakan syarat sah tawaf sa'i kan? Bersih daripada najis. Okey ya? Okey. Okey. Seterusnya Puan Mazila. Keempat, berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Berwuduk. Kenapa nak wuduk? Ustaz, kami tadi dah semayang solat jamak, takhir, takdim, maghrib isyak di jalan. Apa nak wuduk lagi? Ya. Untuk bertawaf, mesti ada wuduk. Dan wuduk yang sempurna ni maksudnya, wuduk yang betul-betul menepati syariatnya. Ya. Bukan main-main suka-suka kita saja. Sebab kita nak mengasaskan umrah, tawaf yang wuduknya sempurna. Kalau wuduk tak sempurna, solat tak sempurna, tawaf pun tak sempurna. Sa'i tak apalah, tak ada wuduk. Tahlul tak ada wuduk pun tak apa. Tawaf tu. Ya, pastikan ambil masa cuci tangan tu, cuci celah-celah kaki tu, jari-jari tu, ambil dengan sempurna. Ya. Okey. Okey, yang seterusnya. Kelima. Ya, kelima. Berkumpul di lobi hotel. Sampai sejam. Pada lewat tu 1.5 jam. Ya. Turun ke lobi hotel. Sebab kita akan ke masjid, ya, untuk melakukan tawaf, sa'i dan tahlul kita. Ya. Melunaskan segala tuntutan rukun-rukun umrah kita. Kita akan pergi bersama mutawif. Ya. Jadi, kalau ada di antara jemaah yang memang dah biasa pergi Mekah, dah 10 kali dah, dia boleh buat sendirilah, tak payah bimbingan mutawif. Ya. Pastikan kita pergi berkumpulan bagi pertama kali ini. Sebab mana tahu ada di antara ramai-ramai itu, ada Allah terima umrahnya, kita tompang sekaki, kita tompang semangkuk. Ya. Okey. Jadi, seterusnya Puan Mazila. Keenam, bergerak bersama-sama dengan mutawif ke Masjidil Haram. Ya, bergerak bersama mutawif. Ya. Jadi, sekiranya kita tak nak pergi dengan mutawif, maklumkan pada dia. Ustaz, kami nak buat sendiri. Boleh Ustaz ya? Minta macam tu. Okey, silakan. Jangan jadikan mutawif tertunggu-tunggu. Jangan juga jadikan jemaah yang dah memang letih itu tertunggu-tunggu. Ini akan menyebabkan timbulnya fitnah dan resah gelisah di kalangan mereka. Jangan create, ya,
Jangan jana keadaan yang tidak menentu itu. Okey ya? Baik. Jadi pergi bergerak ke Masjidil Haram untuk melunaskan segala rukun umrah kita bersama mutawif kita. Ada mutawif yang datang bersama-sama kita dari grup kita, atau ada mutawif jemputan yang kita saja khas di Tanah Suci. Alright. Apa lagi Muhammad? Ketujuh, terus bertalbiah masuk ke dalam Masjidil Haram. Ya, terus bertalbiah. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau mutawif tak buat, salah seorang dari kita ambil tugas dia sebagai ketua talbiah. Allah nak beri peluang kepada anda untuk dapat pahala berganda. Sebab satu amal kebajikan di Mekah, Allah bagi 100,000 kebajikan. Pahala. Angkat 100,000 dosa. Ampunkan 100,000 dosa. Angkat 100,000 darjat. Bayangkan. Dan jangan malu sebab talbiah ini semua sejagat universal jemaah umrah seluruh dunia akan bertalbiah nada yang sama. Kalau kita bertalbiah, mungkin jemaah lain yang akan sama-sama pergi masjid bersama kumpulan dia turut bertalbiah sama kita. Bayangkan alangkah semaraknya. Macam takbir raya kan. Salawatnya labbaik Allahul lama. Bersahut-sahutan. Masya Allah. Itulah dia. Keindahannya. Ya. Daripada talbiah tadi. Okey. Seterusnya. Kita akan masuk ke masjid. Ya. Ini apa Mazah? Apa tu? Tata cara ketujuh, doa melihat Kaabah. Itu kita akan sentuh kemudian. Kita berjalan tadi, masuk ke Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada berapa pintu Puan Mazah? 99. 99 pintu. Tak tahulah pintu mana yang anda semua masuk. Bergantung pada pakej yang kita pilih, bergantung kepada hotel yang kita duduk. Masuk. Semua jangan masuk. Dan jangan lupa, kasut kita bawa kantung. Masuk dalam kantung, bawa bersama. Sebab di Masjidil Haram tu kau tinggalkan kasut merata-rata, minta maaf lah. Balik nanti kasut tu semula hilang. Dicuci oleh, diangkut, dibuang oleh para petugas masjid. Bawa. Sebabnya syarikat membekalkan kantung untuk masukkan kasut. Kasut sangat penting. Sebab kalau kita kehilangan kasut dan kita meredah dataran balik ke hotel kita, jalan ke hotel kita tanpa dengan berkaki ayam, bayangkan akan menimbulkan masalah kesihatan yang lain pula. Ya. Jadi kita semuanya akan bertembung satu idaman suri kita, idaman kalbu kita selama ini. Apa dia? Baitullah Al-Haram atau Kaabah Al-Musharrafah. Jadi, satu binaan yang sangat agung di sisi Allah. Yang Allah tempatkan di muka bumi ini sebagai lambang Allah. Orang kata rumah Allah. Ya, lambang keagungan Allah. Jadi, kita akan lihat nanti dalam episod akan datang. Siri akan datang macam mana adab kita bertemu dengan Baitullah yang maha mulia dan agung itu. InsyaAllah ya. Okey. Sekian untuk kali ini. Saya dan Hajah Mazah sentiasa bersama anda untuk memberikan beberapa tips pengalaman kami sebagai mutawif dan mutawifah agar kita sama-sama dapat menjana menghasilkan satu visi dan misi umrah yang terbaik, yang mabrurah di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita bertemu kembali.